Apabila satu pilihan raya kecil berlangsung tanpa hingar-bingar, tanpa serangan terbuka, tanpa perang poster yang agresif, adakah itu tanda kestabilan atau petanda rundingan senyap sedang berlaku? Salam sejahtera, kembali lagi di channel Arena Rakyat, tempat isu jadi bualan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, perhatian politik negara kini tertumpu ke Sabah, khususnya ke Parlimen Kinabatangan dan Dun Lamag, susulan pengumuman bahawa UMNO Sabah mahu mengadakan rundingan dengan parti-parti dalam kerajaan negeri Sabah menjelang pilihan raya kecil yang bakal berlangsung tidak lama lagi. Saudara-saudara yang dihormati, menurut kenyataan pengerusi Badan Perhubungan UMNO Sabah, Datuk Jafri Arifin, rundingan ini dianggap penting kerana UMNO kini adalah sebahagian daripada Kerajaan Perpaduan Negeri bersama Gabungan Rakyat Sabah GRS. Maka sebarang keputusan pilihan raya, menurut beliau, perlu dibincangkan secara bersama dan berhemah. Hadirin yang budiman, kenyataan ini pada zahirnya kedengaran tenang dan matang. Namun jika diteliti secara mendalam, ia membuka satu persoalan besar. Mengapa perlu rundingan jika laluan itu jelas? Dan mengapa PRK ini kelihatan terlalu senyap berbanding kebiasaannya? Rakan-rakan penonton, perlu diingat bahawa Kinabatangan dan Lamag bukan kerusi biasa. Ia merupakan kawasan yang sinonim dengan nama Allahyarham Datuk Seri Bung Mokhtaradin, figura politik berpengaruh Sabah yang cukup dikenali dengan gaya politik lantang dan tegas. Pemergian beliau bukan sahaja meninggalkan kekosongan kerusi, tetapi juga kekosongan pengaruh politik yang besar. Saudara-saudari sekalian, UMNO Sabah menyatakan hasrat untuk mempertahankan kerusi ini atas faktor sejarah, sokongan akar umbi, dan kesinambungan perjuangan. Namun dalam masa yang sama, wujud isyarat bahawa GRS mungkin tidak akan meletakkan calon, sebaliknya memberi laluan kepada UMNO sebagai rakan dalam kerajaan negeri. Di sinilah persoalan sebenar timbul. Adakah ini tanda kematangan politik dan semangat perpaduan? Atau ia sebenarnya satu tawar-menawar kuasa yang tidak dizahirkan kepada rakyat? Hadirin yang budiman, perundingan ini juga memperlihatkan satu realiti baru dalam politik Sabah. Politik konsensus lebih diutamakan berbanding konfrontasi. Namun persoalannya, sejauh mana konsensus ini benar-benar mewakili kehendak rakyat di Kinabatangan dan Lamag? Saudara-saudara yang dihormati, UMNO Sabah juga memaklumkan bahawa kerja-kerja akar umbi telah dimulakan. Perbincangan di peringkat bahagian sedang berjalan dan beberapa nama calon telah dipertimbangkan. Tetapi sehingga kini tiada pengumuman rasmi, seolah-olah semua pihak masih menunggu lampu hijau daripada rundingan tertinggi. Rakan-rakan penonton, inilah wajah sebenar politik hari ini. Bukan lagi sekadar siapa bertanding, tetapi siapa berunding dengan siapa dan apa yang dikorbankan demi kestabilan. Menjelang hari penamaan calon dan tarik mengundi nanti, satu perkara pasti. PRK Kinabatangan dan Lamag mungkin kelihatan tenang di luar, tetapi di dalamnya penuh dengan percaturan yang rapi dan senyap. Dan persoalan akhirnya tetap sama. Siapa sebenarnya yang membuat keputusan? Parti, pemimpin, atau rakyat? Jadi apakah pandangan Anda? Adakah rundingan UMNO GRS ini satu contoh politik matang? Atau satu episod politik senyap yang rakyat tidak diberi ruang bersuara? Kongsikan pendapat Anda di ruangan komen. Dan jika Anda mahu terus mengikuti isu-isu panas yang menjadi bualan rakyat, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih kerana setia bersama Arena Rakyat, tempat isu jadi bualan.